terakhir pada petang ini, last but not least, because we save the best for the last. Marilah kita sama-sama mendengarkan pesanan dan tunjuk ajar daripada orang yang sudah berjaya di Syuangho, iaitu Diamond Muhammad Nazri bin Norafuddin. Beliau berumur 46 tahun, menyertai Syuangho sejak 1999 tahun. Pernah bekerja dalam bidang IT selama lebih kurang 15 tahun. So siapa-siapa yang bekerja, sila dengarkan, ambil tips daripada dia. Okay? Berhenti pada tahun 2017 untuk menjalankan Syuangho secara full time bersama isteri. Pada tahun 2020 mengecapi Diamond di waktu PKP. Beliau adalah generasi kedua dalam bisnes Syuangho, mengambil inspirasi daripada kejayaan kedua ibu bapanya, iaitu Dato' Diamond Nurhaliza. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan terima kasih kepada Puan Haidah mengenalkan saya dengan apa ni, apa kata dia punya biodata tu macam menarik sangat. Biasa je, kita orang biasa je. Bezanya cuma saya, alhamdulillah, saya dilahirkan dalam keluarga Syuangho itu saja. Jadi sebelum tu saya ucapkan tahniah kepada semua yang hadir pada petang ini, kerana anda telah membuat satu keputusan yang sangat baik untuk diri anda, untuk kesihatan anda ataupun untuk masa depan anda dalam bidang bisnes, insya-Allah. Jadi saya terima kasih juga kepada sistem, kepada syarikat kerana memberikan saya peluang, masih lagi memberikan saya peluang untuk berdiri di tempat ini untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman, kejayaan ataupun nak kata kejayaan 100% pada saya tak juga. Semua saya ni apa tu orang kata tu, saya sangat beruntung kerana dilahirkan dalam keluarga yang mana mak saya yang bermula. Jadi kita faham kalau nak kata apa yang boleh saya offer ialah pemandangan saya ataupun saya punya perspektif saya. Apa yang saya nampak dalam bidang Syuangho ni sebagai seorang generasi kedua. Jadi kalau kita tengok, tak semua orang mempunyai orang kata tu nasib yang sangat baiklah, orang kata macam tu kan. Jadi saya sangat-sangat bersyukur. Jadi apa yang boleh saya nampak ialah daripada kami kecil, daripada saya kenal Syuangho pada umur saya 12 tahun ataupun 13 tahun, pada tahun 92 ataupun 93. Jadi pada masa itu kita dalam keadaan kami pun taklah berapa senang lagi. Cuma ada titik perubahan di situ ialah bila ibu saya, mak saya dan Diamond Puan Nurhaliza mengambil keputusan untuk menjadikan Syuangho sebagai karier. Jadi kami sebagai anak-anak sangat beruntung kerana kami tak didedahkan dengan cara rawatan yang konvensional ataupun kata itu harus perdana lah. Jadi klinik ataupun hospital, jadi kami jarang. Sejak daripada itu sampai saya besar. Cuma bezanya saya mengambil jalan yang lain, ambil seperti diterangkan oleh Puan Haidah tadi, saya ambil jalan untuk nak masuk bidang IT. Jadi saya ingat pada masa itu IT tu tengah menjadi satu kata trend lah. Semua orang move untuk IT kan, saya pun ikut-ikut. Jadi saya pun ambil peluang untuk nak belajar bidang IT. Hinggalah saya bekerja dalam bidang IT juga selama hampir 15 tahun. Jadi dia punya salah satu dia punya nak kata saya degil ke tak tahulah. Padahal dah tahu Syuangho bagus kan, kita setiap hari dengar dah, kita ratik setiap hari dah. Syuangho bagus tak buat juga. Jadi ini jangan ikut saya lah. Kalau boleh terus saya ikut juga mak. Jadi saya degil sikit. Tapi sebenarnya apa-apa keputusan kita pun sebenarnya bagus. Sebenarnya ada hikmah. Jadi apa yang saya pelajari dalam saya bidang IT tu, kita dalam bidang engineer ni kita nak ada satu ada orang engineer. Jadi ramai. Jadi kita punya thinking ni berbeza. Kita nak benda yang logik. Kita nak benda yang ada explanation. Kenapa? Why? Mesti ada something. Di sebalik sesuatu tu kenapa? Jadi dalam bidang Syuangho ni kita nak cerita panjang-panjang teknikal tentang kenapa Lindsay tu bagus. Bukan bidang itu. Tapi dalam nak cerita pasal macam mana Lindsay itu semua anugerah Tuhan. Allah bagi attributes yang baik, properties yang baik pada Lindsay itu, semua dia punya kerja. Cuma kita hanyalah untuk kita discover, untuk kita orang kata tu menegakai
kebaikan dan juga kehebatan di sebalik itu. Jadi saya hari ini nak berkongsi dengan anda anatomi sebuah studi panduan pengembaraan Sean Ho. Jadi saya background engineer ataupun banyak engineer macam-macam. Jadi saya engineer IT. Jadi kita jarang bercakap dengan orang. So siapa yang ada background engineer ataupun suka jarang bercakap dengan orang ataupun boleh kata sebagai apa tu apa ni kalau tak pandai bercakap ni introvert introvert. Susah nak bercakap dengan orang. Kadang-kadang tu jadi janggal. Apa nak cakap ni? Tak boleh duduk sorang-sorang dengan orang lain. Jadi macam ni tak selesa ni. Jadi dulu saya macam tu. Tapi bila kita lama-lama kita benda tu boleh ubah. Jadi saya pun mula-mula agak struggle. Saya jalankan perniagaan Sean Ho ni saya bersama isteri. Jadi ada berbeza kata karakter tu. Saya dan isteri bezanya isteri pandai buka mulut dulu. Saya follow belakang. Kebanyakan macam tu lah. Saya seorang lelaki banyak macam tu kan. Dia tak kerti nak bercakap-cakap tiba-tiba out of the blue tiba-tiba nak ajak orang minum kopi ataupun buat Sean Ho. Susah. Dia macam ada ego sikit lah kot Ni saya selalu cakap ego ni satu tangan aku ada. Semua dia dalam hati aku tu sebenarnya especially. Jadi okay. Jadi hari ini tugas saya ialah saya nak nampakkan bisnes Sean Ho ni macam mana dari segi perspektif tadi ayah ada sebut berkenaan dengan kenderaan Betul dah pula saya cerita pasal ni, saya tak ada janji apa-apa. Jadi bagi saya, sebelum kita nak cuba menceburi bidang apa-apa sahaja bidang, kita kena pilih dengan ada penilaian yang tertentu. Orang-orang lelaki dia lebih sabar, relax, dia tak mudah impulsif sangat. Tiba-tiba dia nak join tu, nak join ni. Tapi kalau cerita duit memang cepat lah. Cerita duit memang cepat. Benda yang duit dan senang memang dia paling cepat. Masuk 300 dapat 3,000. 15 minit dia dapat. Kan? Grup-grup dalam Telegram. So itu memang benda macam tu tak payah fikir pun tiba-tiba dia jadi gila. Jadi kita nak faham bahawa dalam perniagaan ni kita nak kena pilih perniagaan yang macam mana. Jadi pilih perniagaan ni macam kita pilih pasangan hidup juga. Kita tak boleh membuat sebab apa yang at stake ataupun apakah yang kita letakkan dalam bila kita pilih perniagaan yang kita nak buat tu. Bila kita jual sesuatu, kita buat perniagaan, kita bawa muka kita. Kalau kita jual benda yang tidak berkualiti, benda yang tidak ada nilai, benda yang hanya sekadar tangkap muat, itulah nilai muka kita. Tapi kalau orang kita ni kita bawa dengan sesuatu yang kita rasa nilai tu bagus dan kita nak share dengan orang, apatah lagi kita nak jual. Itu lagi lah, kita memerlukan sesuatu yang penilaian yang lebih mendalam. Jadi dalam hari ini saya nak beritahu, kita nak pilih Sean Ho, nak pilih perniagaan, kena pilih yang betul-betul solid, perniagaan yang solid. Dalam gambar ni saya tunjuk gambar 4x4 ni kan. Ini dekat kamera banyak ni. Apakah kenderaan yang paling sesuai untuk nak kita menuju kepada puncak kejayaan? Okey, seperti kita tahu kita selalu sebut bahasanya destinasi mutlak puncak kejayaan iaitu wang masa dan kesihatan serentak. Kejayaan yang ideal. Tak kata kejayaan yang sempurna, tak. Kejayaan yang ideal. Semua orang nak menjadi, betul tak? Kita selalu dengar kejayaan adalah wang masa dan kesihatan secara serentak. So ini adalah salah satu ni. Banyak tempat dia boleh offer salah satu ataupun dua, tapi jarang ada yang ketiga-tiga ni. Jadi kita ada dalam Sean Ho ni, tiga-tiga ni ada. Jadi pemilihan kita ni, kita sebenarnya dah jumpa satu kenderaan yang sangat tepat untuk bawa kita kepada kejayaan. Okey, sebelum kita pilih kenderaan, ada tiga orang kata tu material ataupun benda yang kita kena nilaikan, elemen yang kita kena nilaikan. Satu ialah bahan binaan dia, orang kata body dia. Body dia, atau kita panggil material ialah kita pergi dalam kekuatan Sean Ho, kita boleh equalkan dengan sebagai produk kita. Kalau produk kita tak strong, produk kita tak berkesan, kita takkan ada, kita seolah-olah bawa kereta dibuat daripada plastik, bawa kereta daripada kertas, bawa kereta yang sangat mudah hancur, langgar sikit pecah, produk tak power. Jadi kita ada produk yang sangat-sangat mantap lah. Maknanya kita punya body tu macam kereta 4x4 tadi tu, lalu macam mana pun balik tinggi dia mungkin bengkok-bengkok sikit lah, tapi jarang bocor, jarang breakdown. Okay? So apa yang kita beli produk ni apa? Kita selalu kualiti selamat. Keperluannya merentasi zaman. Kita dalam bisnes kesihatan. Kita bukan bisnes yang ikut viral TikTok, viral di Facebook Live, bukan. Semua itu bersifat viral, trend. Sean Ho tak. That's why Sean Ho ni, kita siapa yang buat Sean Ho dia kita kena respect sebab dia orang punya pemikiran sangat jauh.
Orang yang buat contoh bukan sebarangan orang. Anda berada di sini kerana anda nampak benda itu. Kita bukan mudah nak ikut trend. Jadi umur, jantina dan bangsa tidak akan ada ni. Semua orang perlu. So kita tahu kita punya market sangat luas. Dan kesihatan ni, orang kata kalau kita punya anatomi badan lah, tak akan berubah daripada manusia pertama Nabi Adam sampai lah manusia tak akhir. Tetap badan tu sama dia. Daripada jantung dia, liver dia, apa-apa semua tu semua ada. Tak akan berubah. Betul tak? Setuju tak? Setuju. So maknanya kita faham bahawa kita di dalam bidang yang betul. Kita di dalam bidang yang sangat insaniah, waktu kemanusiaan tinggi. Bantu orang dapatkan kesihatan balik. Okey, kedua kita tengok daripada segi engineering dia. Engineering ni maknanya setiap kereta dia ada engineering dia juga. Yang lebih nak dapatkan kereta yang sedap, pemanduan yang orang kata tu dia punya handling dia bagus, cara dia menyerap hentakan semua bagus. Apa lagi? Dia punya semualah bila masuk terowong tiba-tiba lampu on ataupun hujan tiba-tiba wiper on, itu dia punya engineering dan juga teknologi dia. So jadi kita tengok daripada ni, kita tengok daripada syarikat kita. Syarikat kita kalau ada produk bagus pun, tapi kalau syarikat tidak menaungi dengan betul, tidak ada wawasan yang jauh, maka dia akan hanya bertahan sekejap saja. Banyak kita tengok, kita dah jumpa ramai kawan-kawan kita yang datang ke sini. Kita pernah jumpa macam-macam produk, buat macam-macam produk bagus. Tapi syarikat, bila syarikat tidak ada pandangan yang jauh, dia buat satu batch bagus, lepas tu second batch dia kurangkan kualiti, third batch dia akan kurangkan kualiti. Jadi orang yang tu kita dah jual ni dah cakap bagus, orang dah dapat kepercayaan, dapat batch kedua dah tak bagus, ketiga apa benda. So syarikat tak punya tu, tak pernah dia kompromikan dari segi kualiti, dari segi dia punya, sebab itulah dia punya face value. Syarikat ni kalau produk tak betul, habis. So Shampoo dah 38 tahun, bayangkan. Berapa lama dah Shampoo dalam Malaysia ni? Sangat solid. Dia takkan buat sesuatu yang boleh jeopardize ataupun membuatkan dia dalam keadaan meletakkan dalam keadaan tidak baik lah. Dia akan buat calculation. Semua dia nak buat to make sure quality first. Okay? Terbukti berpengalaman dan wawasan jauh, dan juga last sekali kita tengok ialah perisian. Kita punya teknologi, orang kata tu apa sahaja teknologi yang boleh masuk. Sekarang ni kita ada EV kereta kan, semua software based, perisian. Jadi perisian ni kalau dia punya sistem tu tak solid juga, habislah sistem kita ni. Maknanya apa cara kita punya sistem ni? Sistem ni kita kena faham, kita MLM, kita bukan konvensional. So bila konvensional ada modal, ada risiko, ada apa. Kita tak, modal pun tak ada, risiko pun tak ada. Paling tinggi pun yalah, kita just boleh datang masuk balik, macam kita masuk di Shampoo ni kita boleh buat macam apa je. Tapi itulah bila dah terlalu mudah, kita ambil ringan pula. So rugi lah. Jadi dari segi ni mudah diikuti, boleh diduplikasi, menyanjung nilai kemenguasaan, pelan pemasaran yang ada, lumayan, pembelajaran yang seragam. Ini sistem lah, sistem ada banyak So ada subsistem lagi lain. Apa sahaja. Mengenai marketing plan pun sistem juga. Bagaimana organisasi chart dalam company pun sistem juga. Marketing plan apa semua tu semua sistem. So gabungan tiga ni barulah boleh kata kita punya kenderaan tu solid. Salah satu tak solid, tak jadi. Jadi macam kenderaan tadi tu, material dia bagus, engineering dia bagus, perisian dia pun bagus, software dia bagus, maka dia boleh pergi jauh, dia boleh tahan lama. So hari ni kita dah berada dalam kenderaan ni. Semuanya kita tinggal, banyak benda kita kena nilai lagi lah. So kemudian, agent sebenar adalah big why anda. Kereta kita ni walaupun sehebat mana, kalau kita tak ada big why yang enjin dia tu nak drive dia, bukan tak guna lah, tak solid lah. Macam mana kita nak naik bukit tadi kan, kemuncak tu, kalau tak ada enjin yang power. So kita punya ni tidak ada benda, tidak akan bergerak tanpa pemandu yang boleh drive. So kita kalau kita tanya buat Shampoo ni, kita pernah tanya tak, kita ikut je ke ataupun kita ada satu tujuan yang solid? Kita ada big why kita? Ada ke tak? Kita tanya tak diri sendiri? Kita just ikut apa yang sudah datang ataupun ikut trend, tapi dia tak ada daripada dalam dia sendiri. Enjin dia tak ignite, belum ada spark dalam hati dia. Kenapa aku buat Shampoo ni? Dia belum ada masuk, dia tak masuk lagi hati dia. Dia belum masuk ke tulang-tulang dia, dia masuk ke dalam darah dia. Orang yang dah buat Shampoo lama-lama, dia dah kat tulang dia pun dah Shampoo dah. Semua ada dah. Kalau ada buka boleh tengok Shampoo. Sebab lama ni gambar dalam Shampoo dia makin sayang dengan Shampoo. Ini satu hakikat. Setuju? Ya, okey. So
rewind sebab utama carilah satu dorongan peribadi masing-masing. Kita ada macam-macam 1,001 alasan untuk kita nak buat syurga ni. Semua boleh, sama ada you nak share pada kawan-kawan you tak ke, you nak simpan untuk diri sendiri ke, itu terpulang. Tapi make sure enjin tu berkeupayaan tinggi, berkuasa. Sangat-sangat apa ni yang kata tu, sangat tahan. Tak bolehlah breakdown. Kata kan, enjin yang lemah selalu bermasalah, tidak mampu menggunakan jalan curam yang ke arah lebih tinggi. Maknanya kalau dia tu ingat kita syurga ni kita enjin diesel. Enjin diesel. Spark dia tinggi. So dia boleh carry berat. Kalau enjin petrol biasa dia tak boleh. Dia mungkin boleh ni dapat sini, tapi sampai ada certain kecuraman yang tertentu dia tak boleh bawa sebab load dia tinggi. Jadi kita ni kena faham, kita ni enjin diesel, enjin yang very kata tahan lasak lah, tak mudah rosak. Tengok dari lori, kita ni level lori lah. So dan akhir benda itu ialah bahan bakar, petrol. Apakah yang memacu kita ke depan? Apa yang buat kita seronok buat syurga ni? Satu ialah bila kita dapat tolong orang. Tolong orang ni satu nikmat, satu kepuasan yang takkan boleh digambarkan dengan kata-kata. Duit satu hal, masa kesihatan lain. Tapi bila dapat tolong orang, bantu dapat kesihatan, it's another thing. It's a different game already. You takkan boleh kata tu kalau kita dapat tolong dengar testimoni kawan tu minum kopi tiba-tiba adalah keadaan tertentu tu kesihatan dia bagus, itu pun dah satu hari pun kita dah rasa bahagia dah, terbang cukup. Bahagian tu dapat membantu kawan tu, itu dah bahagian kita, bantu orang yang perlukan kesihatan. Jadi itu kita punya petrol untuk nak move forward, kita punya motivation nak tolong orang lagi, nak pernah jumpa ni, nak tolong siapa kita nak tolong. So kita boleh bergerak dengan tu. Itu kita punya target. Atau punya target lah tu, itulah kita punya orang kata tu petrol kita yang nak bawa kita ke kilometer lebih jauh. Kalau kita tak ada benda tu, kita lose semangat kita. Okay? Bila tiada, bila ni kalau kita tak buat perkongsian inilah, tak ada perkongsian, tiada penaikan, tiada orang kandas. So kita punya cara dalam syurga, kita kena berkongsi. Itu nombor satu. Kalau tak berkongsi, tak bercerita, orang tak tahu. Berkongsi tu macam-macam cara. Kita boleh buka mulut, ataupun kita boleh posting dalam WhatsApp status, ataupun dalam Instagram, dalam media sosial, semua boleh. Itu sebagai daripada perkongsian. Apa cara bentuk perkongsian tu terpulang pada masing-masing, ikut kebahagiaan masing-masing. Macam orang lama-lama, dia suka yang jumpa-jumpa ni, macam saya ni, nama pun tak pernah, tengah-tengah. Jadi, suka jumpa orang. Sebab kita nak orang tengok muka kita pun nak tengok muka orang tu. Kita nak tahu expression muka orang tu macam mana. Apa bila dia dengar cerita tu, dia berminat ke tak berminat? Kita tak tahu, kita boleh nampak. Tapi kalau kita cerita melalui media sosial, kita tak tahu di sebalik skrin tu siapa. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing, ikutlah. Jadi itu masing-masing boleh olah cara sendiri macam mana nak buat. Okey? Dan ini tayar. Bagi saya lah, tayar antara yang sangat penting. Bila enjin power tadi tu, tapi kalau tayar tak power, tak ada yang berkualiti, maka tak ada grip, ataupun tak boleh membantu kita bergerak pun kereta tu. Tayar ni contact. Jadi kalau tayar ni bagus, maka yang lain boleh berjalan dengan lancar. So 4 tayar ni apa dia? Bagi saya pecahkan kepada semangat, keyakinan, tindakan dan pengalaman. 4 biji tayar. So inilah kita boleh, kalau ni nak kata, kalau cukup angin, kita boleh bergerak dengan smooth, kita boleh bergerak dengan lancar. Betul tak? Sebab semua ada ni, semangat ada, keyakinan ada, tindakan ada, pengalaman ada. So benda tu kalau apa sekalipun, dia menyerap segala bintangan, penolakan, kritikan dan ketakutan apa saja yang negatif. Itu kalau cukup. Itu yang membawa carry yang suka berat kita tadi tu, yang solid tadi tu, tayar. Jadi kalau kekurangan angin, maknanya semangat kita kendur, keyakinan kita kendur, tindakan pun macam tak berapa bermaya, pengalaman pun tak cukup. Jadi apa kita kena buat? Macam tayar yang tak cukup angin. So kita kena pump balik tayar tu, ikut pada dia punya target, kesesuaian dia. Apa kata tu, permukaan tu. Tak semestinya. Jadi kena ngam-ngam. Bila tak cukup, apa kita kena buat? Tu. Tambah angin dengan hadir meeting, hadir seminar. Lepas tu kita jumpa upline, dapatkan nasihat-nasihat daripada mereka. Macam datang meeting ni sebahagian daripada cara kita nak tambah angin tu. Semangat kita bila hari ni kita semangat. Dalam keadaan ni semangat, keluar kita macam seseorang balik. Kita kena datang angin banyak kali untuk pump balik angin supaya kita semangat. Tapi
Last kali, jangan terlebih angin. Terlebih angin. Dia rasa dia yang paling pandai, dia rasa dia yang paling confident, overconfident, tindakan dia semua boleh nak buat. So kadang-kadang dia tak bagus. Ada keadaan tertentu tak bagus. Bila dia over, dia kadang-kadang tu melangkaui bukan melangkaui pergi apa tu jauh daripada apa yang Abang suruh. Abang tak suruh pun. Dia pergi hospital, pergi jumpa, cakap apa ni? Jadi macam terlebih-lebih. Ada kawan dulu tak fikir benda macam ni? Fikir. Tapi dia dah semangat dia. Abang mesti tak pernah fikir benda ni kan? Mesti dia akan terkesima dengan kehebatan tu. Tak. Dia dah fikir dah benda-benda ni. Jangan. Pak Plan dah kata kalau ikut dia lagi, ikut saja. So jangan terlebih pandai, terlebih over. Ni sebab biasanya bila tu over ni, dia akan cepat kendur balik. Dia lagi cepat kendur daripada yang tadi. Boleh jadi pecah, boleh jadi pancit. Boleh jadi pancit. Jadi jangan. So ada dia punya keadaan tertentu yang kita kena pandai-pandai. Cari dia kata tu sweet spot tu. Baru kita punya kenderaan boleh melalui berbagai rintangan. So inilah tadi, set rintangan adalah ujian sebelum kejayaan. So jalan yang berliku membentuk pemandu yang mahir. Pernah tengok pernah naik apa tu, Genting Highland, taksi Genting Highland? Sakit hati tak? Sakit hati kan? Taksi apa tu, Nissan apa nama? Nissan Sentra tu. Ataupun kita kereta Nissan Venet. Kereta macam nak roboh, tapi dia punya bawa kereta punya terror. So nak beritahu apa? Bila dia dah mahir tiap-tiap hari, jalan tu dia lalu tiap-tiap hari, dia dah tahu dah boleh nak mata pun, dia tahu mana corner, mana nak break, mana nak laju, dia tahu. So itulah, kita pun sama juga. Kalau kita tiap-tiap hari naik Genting Highland ke, kita lalu kawasan-kawasan yang tu, kita pun dalam memahami. So, jangan berhenti. Setiap liku-liku tu semua kita akan lalui dan kita akan faham. Lama-lama kita rasa macam dah tak ada apa-apa dah. Kita nak yang boleh, benda baik ke tak baik ke, kita punya kerja sama ni, 100 je. Hujan tak hujan, kerja kita 100 je. So, InsyaAllah, penolakan tu standard. Baik negatif ke rintangan apa semua kita boleh lalui kalau semuanya package tu complete. Okey ni sistem jaya lampu lampu kereta So kalau lampu malam rosak, kurang ilmu Sebab kalau kita faham ilmu ni cahaya. Kalau kita faham bahawa ilmu ni penting, maka kita akan cuba mencari ilmu macam mana pun. Kita kena bagi prioriti keutamaan kepada ilmu. Ilmu tu yang bila kita ada something, ada ilmu baru, kita boleh offer orang lain. Okay, so bila kereta tu kalau kita punya cahaya tu, kita nampak berapa jauh, lagi cerah, lagi kita nampak jauh. Maka kita tahu mana suram, mana lubang, mana pokok ataupun apa sahaja rintangan kita nampak. So kita tahu macam mana nak nilai. So ilmu ada. So bila tak nampak arah ni, yang bila tak tahu tu datang hari ni buat apa? Apa tujuan? Bila tak tahu tu dia tak ada satu target yang solid. So mesti ada satu ilmu yang mantap dulu. Datang meeting, datang dengan upline punya penerangan. Itu first step. Bagi priority kat situ. Baru yang lain akan follow tu, lampu. Dan bila lampu terang, ilmu yang mantap, memberikan keyakinan, maklumat yang tepat, harapan yang realistik. Jangan overclaim, jangan benda-benda jangan cerita yang terlebih-lebih. So kita kena cakap benda yang logik, benda yang benar, ilmu yang betul. So orang akan datang, dia akan tahu penilaian tu. Orang yang bukan kita nak kata semua orang jahil, tak. Ada orang lebih pandai dalam bilik ni, saya yakin semua lebih pandai daripada saya. Semuanya buat-buat macam dengar je saya kan. Tak, semua lebih pandai betul. Semua orang kita dengan respect, masing-masing punya tahap fahaman, ilmu yang masing-masing ada. Kita respect orang punya pengalaman. Jadi, maksimumkan untuk apa? Ada dua, ilmu produk dan kesihatan. Ilmu satu, yang kedua, ilmu perniagaan. Bila dia dah nampak yang bahawa produk tu sangat dan penting kesihatan dan juga produk, lama-lama dia akan gerak hati untuk nak buat perniagaan juga. So, maksimumkan efisiensi, productivity dengan hubungan baik dan ikhlas. Okey, ni konfigurasi pemandu. Konfigurasi pemandu ni, ini kena cerita sikit lah. Sebab ini sangat penting. Ramai yang dalam kita buat Shongho ni, ada yang buat secara solo, ada yang berpasangan, ada yang berpasukan. So kita kena tengok macam mana. Kalau yang pemandu solo ni, ramai lagi, masih lagi. Sebab mustahil dua-dua tiba-tiba jadi dua-dua nak. Mulanya pada seorang dulu. So
So yang biasanya yang kedua tu yang akan pasangan tu akan follow kemudian. Betul tak? Jadi siapa yang masih lagi bergerak solo dalam tengok Johor ni, kita bersabar dulu. Apa sahaja-sahaja pun lambat laun pasangan kita akan faham. Mungkin ambil masa, ataupun dia mungkin rasa macam benda tu terlalu dipandang enteng ke, ataupun dia rasa macam tak berapa penting. Itu biasa. Kadang-kadang kalau lagi lelaki, dia akan ibu. Dia akan rasa macam takkan nak buat kerja ni, cerita. Penting. Benda ni kalau dia dah faham kepentingan tu, dia tak rasa benda tu sesuatu yang agak menurunkan dia punya status. Tak. Ini adalah sesuatu yang sangat baik kalau dia faham. Okay. So kalau seorang boleh, tapi sunyilah sikit. Tak ada orang kita nak share. Tapi tak apa. Sabar dulu. Teruskan. Jadi yang terbaik ialah berpasangan lah. Pasangan ni bila suami isteri dulu buat. Bila dulu buat, kita tengok, saya sangat sorok bila tengok suami isteri buat. Sebab saya rasa macam bahagia lah. Apa lagi nak dalam hidup ni? Bila pasangan kita tu lah partner kita, dialah yang akan menemani kita ke mana-mana. Pergi buat session ke, pergi meeting ke, ada pasangan kita. So tak ada ruang untuk nak jadi cocok-cocok. Waktu tu nak kata jadi isu lah. Tak ada. Semua dalam satu minda yang sama, frekuensi yang sama. Dan yang ni maksud saya berpasukan ni, maksudnya dalam keadaan kita ada satu rangkaian yang baik, downline yang baik, sideline yang baik. So bila bergerak sama-sama, saling bantu-membantu, perkara jadi mudah. So apa yang penting, kita sama. Jadi itu antara ni lah. Boleh pilih, tapi tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Sebenarnya the more the merrier, lagi ramai lagi bagus. Okey, ini sistem navigation. Jadi apa nak bagi tahu ialah kenapa upline tu lah yang bertindak sebagai kita punya navigation kita, GPS kita punya Google Map kita, Waze kita. Bukan tujuan upline untuk sahaja-sahaja nak menyusahkan kita. Tidak pernah. Dalam bidang lain mungkin, kita tak tahu. Dalam bidang pekerjaan ataupun office ke apa ke, belum tentu orang kita punya atas tu nak memberikan yang terbaik untuk kita. Sebab dia pun ada kepentingan. Tapi dalam Johor tak. Upline akan cuba 100%, 110%, 120% untuk nak memberi apa sahaja yang dia tahu pada upline dia. Tidak pernah sekali pun, saya rasa lah, saya tak pernah jumpa dalam saya punya career saya dalam Johor yang upline menahan-nahan downline untuk berjaya. Bahkan dia lagi suka kalau downline dia berjaya. Sebenarnya bila kejayaan downline ada kejayaan upline. So peranan upline ni bila berbagai niaga telah mencapai puncak, mereka akan boleh memberikan kita nasihat dengan pengalaman ibu dan kita menunjukkan jalan dengan yang paling kurang rintangan. Maknanya dia akan cuba bagi kita shortcut. Macam saya cakap tadi, kalau kita ada macam-macam idea, bukanlah bermakna upline tu tak pernah fikir benda tu, tapi rasa benda tu tak boleh work. So kita kena terima hormat upline kita punya pendapat ataupun nasihat. Itu dia punya ya. Dan apa ni? Yang tinggal hanya kepercayaan. Yang mana ada rela menghulur tangan untuk dibantu. So tugas upline bantu downline supaya sampai ke tempat kemuncak tu. Upline mungkin dah jauh sikit. Mungkin belum sampai ke kemuncak, tapi dia dah lepas sikit. Dia tahu dah. Ini jalan yang ikut. Tadi aku dah ikut dah kat sini. Ini tepi tu ada ular ke, tepi tu ada lubang ke, ada curam ke, ada apa ke, jangan ikut. Dalam Johor, semua upline tak ada macam dia. Saya tak tahu bisnes lain, tapi saya yakin dalam Johor, upline adalah yang paling nak anda berjaya. So, okay. Ini steering. Maknanya kita nak bergerak tu, nak menghala ke atas kiri kanan tu jalan tu, mana nak ngelak, ni lah. Dalam kita nak menuju kejayaan, kita kena ada how kita bawa carry diri kita. Macam mana kita nak jadi orang yang macam mana dalam Johor ni? Adakah kita nak jadi orang yang bijak aja, belasah aja jalan semua orang? Jadi macam apa, tak fikir apa? Jadi apa yang berlaku? Mungkin kita boleh sampai ke atas. Mungkin kita boleh sampai ke atas, tapi kita bila patah balik belakang, kita tengok ramai orang yang tak suka kat kita. Kita nak happy pun orang tak suka, tak seronok. So make sure dalam kita menebas tu ataupun kita nak menerokai jalan tu, jangan buat orang jadi tak selesa dengan kita. Maknanya kalau kita nak jual apalah, kita nak kongsi pasal produk ke apa ke, jangan sampai orang rasa tak nak jumpa dia ni, balik-balik dia ni. Jadi ingat pandai-pandai. Itu ada seni dia, bila nak berhubungan dengan orang ni, kena bagi tahu, kena jangan sampai masa-masa. Masa-masa tu orang tak suka.
Jadi biar datang kan bagi demo. Tapi bagi sikit lama-lama akan tukar. Tune akan tukar. Okay, sentiasa jujur kehadap baik, hormati ruang prospek, kekal pada fakta sebenar produk ini, jangan overclaim apa semua lah. Banyak orang kadang-kadang dia excited sangat nak cerita pasal sampai cepat, dia cakap lah di sini boleh buat macam-macam. Jangan. So kita kena track lightly, jalan dengan apa ni, berhati-hati. Jangan boleh pasal-pasal. Okay. So inilah dia kata gambaran ni lah. So ini adalah gambaran lebih kurangnya ada 6 poin ni. Setiap perjalanan pun ada tempat berhenti dia kan. Jadi ini perjalanan kita. Okey, dalam kita dah tahu dah kita punya perniagaan ni semua ada perniagaan, ada semua tu dah solid dah. Semua dah ada, kita dah persediaan dah ada, kita punya peralatan dah cukup. Jadi apa? Kemana pun ada tuju tiada yang mudah. Ini saya quote ayat daripada Puan Aisyah dia kata itu, apa kita buat pun semua struggle. Betul tak? So choose your struggle. Choose your struggle. Maknanya kita nak pilih jalan yang mana, semua pun susah. Betul tak? Tak ada yang senang dalam dunia ni. Tapi kita nak letak kat mana? Cari dah, pilihlah jalan yang paling berbaloi dan menguntungkan jangka panjang, meletakkan usaha di tempat yang betul. Ini Jeff ada beritahu hari itu, usahawan. Usahawan itu bukan orang yang paling buat usaha, tapi orang yang meletakkan usaha di tempat yang betul. Jadi pilih betul-betul buat penilaian. Kita dah buat penilaian kan, Syongho dah solid, semua dah bagus. Tapi kita tak juga buat lagi. Kenapa? Sebab kita tak nampak. Okay? Ramai yang menjalankan bisnes Syongho telah pun mempunyai sejarah warna-warni dalam bidang lain. Betul tak? Kita bukannya terus ni, saya mungkinlah. Tapi ada juga cerita, saya walaupun dah kenal Syongho awal, tapi saya pilih juga dalam diri. So kita ada penilaian, kita punya baseline untuk nak kita nilai Syongho ni macam mana. Betul tak? So akhirnya, mengapa pilih Syongho? Mereka telah nampak rasa dan memahami makna yang lebih mendalam tentang kehidupan. So dalam Syongho ni biasanya dia dah serik lah dengan macam-macam percubaan yang dia buat dekat tempat lain. Tak berbaloi lah, kadang-kadang kena tipu, kena play ataupun apa sahaja, penat, tak sudah-sudah, tak ke mana. So bila dia nampak Syongho, dia pegang betul-betul, dia buat betul-betul. So itu kita punya target. Pengalaman mengajar apa keahlian yang paling penting. Itulah ketenangan dalam tindakan, kepuasan dalam membantu, perhatian dalam hubungan kemanusiaan. Jadi bila kita selagi kita tidak pernah sampai kepada kemuncak ataupun tidak pernah rasa yang ni, kita hanya nampak wang masa kesihatan, betul tak? Tapi bila kita dah pernah naik satu kemuncak yang sangat tinggi, apa kita akan buat? Sampai atas tu, kita akan lupa dengan satu penatan yang kita pernah alami semasa kita nak berhala ke atas tu. Kita punya pemahaman pada masa tu bukan lagi tu lah. Tapi apa kita rasa? Syukurnya aku dapat tengok pemandangan yang indah macam ni. Bahagianya tengok luasnya dunia ni. Banyaknya benda aku kena syukur. So, wang masa kesihatan kita ni ke mana? Dia jadi nombor 2 dah. Bila kita nilaikan kesihatan tu, tenangnya buat bisnes ni, tak ada mengenai orang, kita jual benda-benda yang bagus, kesihatan, orang dapat kesihatan. Itu semua tanya orang lama-lama dengan Syongho, mereka pasti setuju benda ni. That's why dia tak boleh tinggalkan Syongho ni. Syongho ni dah masuk dalam tulang kita dah, sampai ke tulang darah dia semua dah masuk. Tak boleh nak tinggal lah. So, apabila hati dan jiwa dah rasa puas, seronok dengan itu, dia tak akan tinggalkan. So, dia akan stay dalam Syongho selama-lamanya, selagi boleh, selagi ada. Macam benda-benda Puan Meliza apply. Mak dah berapa lama? Hampir 34 tahun. 34 tahun. Sangat lama. Kalau taklah kerana benda ni special, pasti tak lama. Siapa-siapa pun akan buat penilaian. Okey. So kita dah nampak dari segi penilaian ataupun kita dah nampak macam mana Syongho ni sebagai kenderaan kita untuk bawa kita kepada kejayaan. Kita dah pilih dah ada kenderaan yang betul, kita dah ada jalan, semua tinggal kita kena jalan. Kita kena go through jalanan tu. Buat. So, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? So sini adalah saya sampai ke slide yang terakhir. Ini panjang sikit lah. Ini macam infografik. Tapi ini sangat konkret bagi saya. Proses flow ataupun kita kitaran tu. Macam mana kita bermula dengan Syongho ni? First kali kita menjadi pengguna produk, betul tak? Syarat kita nak buat Syongho ni, kalau dia tertarik semata-mata kerana income ataupun bisnes,
Biasanya tak kuat. Tapi mesti dulu dengan baseline dia paling kurang mula-mula tu mesti dia punya produk asal dulu. Kalau tidak dia akan boleh tahu apa ni orang cakap pasal Xiaomi ni bagus apa benda. So pertama sekali ialah gunakan produk. Menjadi pengguna produk daftar sebagai ahli Xiaomi. Kena jadi ahli. Xiaomi ni bukannya konvensional, orang pergi masuk ke dalam masjid beli keluar balik tak. Kena jadi ahli. So jadi ahli Xiaomi gunakan produk secara konsisten, fahami manfaat dan cara penggunaan, catat pengalaman sendiri. Ini untuk orang yang baru-baru yang tak pernah this is a very good blueprint. Jadi macam mana nak menjalankan perniagaan Xiaomi ni. So hasil dia anda yakin dengan produk dan mempunyai pengalaman sebenar. Dan kedua, bila dah ada tu kita kongsi. Bila kita dah yakin, kita dah rasa dah rasa kebaikan dia, kita mula kongsi pengalaman ikhlas, fahami keperluan mereka, cadangkan produk yang sesuai, berikan khidmat selepas jualan. Mereka tu after sale service. Sebab dalam Xiaomi ni kita kena faham, bila kita dah taja downline kita kena ingat ya, kita bukan sekadar taja tak. Datang dengannya tanggungjawab. Saya selalu highlight benda ni sebab banyak berlaku dia taja lepas tu dia tinggalkan. Dia suruh orang belajar sendiri ke. Kalau macam tu apa guna kita sebagai upline? Tidak memberi nilai. So, kita sebagai upline kena memberi nilai. Jadi berikan khidmat selepas jualan, maknanya kita kena ada satu perjanjian. Bila dia dah masuk bawah kita, masuk sebagai ahli dalam kita punya grup, kita bertanggungjawab untuk bantu mereka sebanyak boleh mengenai bisnes ke, mengenai produk ke. So itu punya tugas, bukan just beranak lepas tu tinggal. Orang lain mula mengenai hasilnya apa? Yang kedua ni, bila kita dah kongsi pengalaman, orang lain mula mengenai dan membeli produk anda. So kena terima, macam mana sekalipun bisnes ada penjualan, tak ada duit, tak ada penjualan, tak ada bisnes. Tapi cara kita tu jangan nampak sangat menjual. Apa beza kita menjual dengan kita yang sombong ni? Menjual ni belum tentu dia pakai. Dia jadi seller, jadi salesman. Dia tak pakai pun tapi dia jual. Jadi bukan jujur, dia tak jujur 100%. Macam sombong, no, kita tanya jujur. Dengan kita guna produk betul-betul. Guna dan promote. Okay? Dan ketiga, bina pelanggan setia, jaga dan kekalkan hubungan susulan secara berkala. Maknanya kita kena tanya bila follow up bila kita dah kawan-kawan kita dah beli produk daripada kita jangan biarkan macam tu je. Kita kena tanya balik, apa cerita? Dah seminggu makan produk, apa you rasa? So part of kita punya after sales service kita, servicing kita. Situ yang akan membina hubungan, situ yang akan membuat orang rasa yang dia ingat lagi aku beli kat dia. Tapi benda ni something yang orang macam nampak mudah, nampak macam tak penting, tapi sangat dihargai di zaman-zaman sekarang. Okay, kemudian ketiga ialah susulan saya bantu mereka guna produk dengan betul. Dapatkan testimoni ni jika bersetuju, beri nilai bukan sekadar jual. Itu cakap tadi tu. Bukan sekadar jual. Kita kena beritahu dia ilmu kesihatan, kita kena educate. Betul kan, tune balik kalau dia pemahaman dia kesihatan ni sangat cetek, kita kena kasih nampakkan dia kesihatan ni sangat-sangat penting, perlu dijaga. Cara kita macam mana nak go through the root cause of the problem, bukannya mengawal simptom semata-mata. Banyak orang kan saya ni dia lawat simptom dia, batuk pergi buat batuk, demam pergi buat demam, apa saja semua boleh buat semua. Itu pada kita nak keluarkan benda kotor. Bukan itu kita punya target. Ini ada penting badan nak keluarkan. Nak inginkan badan nak keluarkan benda kotor tu. Okay? So beri nilai, beri satu education, satu penilai, beri satu ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada dia. Okay, hasilnya pelanggan setia membeli berulang dan memperkenalkan produk kepada orang lain. Ini jadi kita nak anak. Itu Xiaomi punya tu. Daripada seorang kepada dua kepada empat kepada lapan, 16, 32 dan seterusnya. Itu network marketing. Okay. Keempat, so bila kita dah tengok ada kawan-kawan kita yang dah mula nampak ada momentum, dia pun kadang-kadang ada setengah orang yang memang naturally boleh dengan mulut untuk bercerita dengan orang. Nanti ada person yang kita punya prospek yang kita kena identify, kita kena gilap. Kita kena identify, gilap, bantu dia untuk apa? Supaya kenalkan peluang perniagaan dia lah. Kena pasti pelanggan yang sesuai, terangkan profil syarikat, baru kita go deep cerita pasal apa yang Xiaomi boleh offer. Career macam mana yang boleh dapat dengan Xiaomi ni? Kehidupan yang macam mana dia dapat dengan Xiaomi ni? Faham masa kesihatan ni. Okay?
terangkan nilai produk, terangkan cara perniagaan, berfungsi, terangkan pelanggan masalah ringkas. Pelanggan yang berminat memilih untuk menjadi pengedar. Maknanya bukan nak kata memang nak jadi pengedar, memang nak jadi hakiki jadi pengedar lah tu. Tapi dia ada start ke atas lagi bila mana dia start tu buat networking. Dia start tengok benda ni, potensi buat bisnes dengan produk ni sangat tinggi. So identify orang macam ni. Yang kelima, bimbing ahli baru, bantu mereka belajar dengan cara guna produk, kursi pengalaman, cara buat susulan. Sama, ini lebih kurang ahli baru mempunyai kaitan dan mula bisnes, bina asas perniagaan sendiri. Dan keenam, bina pasukan. Bina pasukan ni bina rangkaian lah kita punya sampul kita punya network kita. Bangun pasukan yang kuat, alihan mingguan dan berkala, pembentangan peluang, pengungsian pengalaman, bimbingan individu, kita akan mencapai. Pasukan kita punya network akan makin berkembang. So ni dia punya evolusi ni daripada mula tadi, satu daripada mula sampailah ni, dan akhir kali kita buat duplication. Sama lah, kita buat duplicate. Kita hasilkan orang yang sama pemahaman macam kita. That's why kita kena bagi 100% pada semua. Jangan simpan-simpan. Sebab kemuncak dalam bisnes corporate memang kemuncak tu dia, kalau kata tu nak naik ke atas tu, kalau orang nak turun, kena orang turun baru boleh naik kan. Ni tak ada. Johor punya kemuncak luas. Boleh buat berdiri kat atas tu. Ramai-ramai pun tak ada masalah. So takkan berebut. Jadi guna produk konsep pengalaman. Hasilnya perniagaan berkembang secara sistematik dan kekal dalam jangka panjang. Ini kita nak business passive income ni. So bila kita punya tadi tu susah payah mula-mula tu dengan naik apa semua tu, kita bila network kita dah rasa produk, kita punya prospek dah rasa produk, kita dah tak perlu nak cakap banyak lah. Mereka dah tahu nilai produk, dia dah rasa. Jadi apa dia punya ni? Maksud dia punya formula kerja simple, guna, kongsi, bantu, bimbing, duplicate, gandakan. So ini dia punya ni. So tak sebenarnya tak susah. Kita kena faham Johor ni is MLM business, network marketing. Network ni betul-betul rangkaian. Bukannya sekadar kita buat hari ni cukup untuk hari ni, tak. Why not go push yourself lebih banyak lagi. Kalau hari ni boleh jumpa satu, why not besok jumpa 2 orang. Kedua, besok boleh jumpa 3. Selagi kita ada bergerak, modal kita, masa kita ada, kesihatan kita ada, kenderaan ada, tak sepatutnya orang terhalang daripada kebaikan apa yang Johor boleh tawarkan. Jadi itu dia punya ni. Ada boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. Kita sudah berada dalam bisnes yang betul. Kita sudah berada dalam bisnes yang jangka panjang. Kalau anda lepaskan peluang ni, tak ada yang lain rugi melainkan diri sendiri. So kalau anda rasa ini just satu lagi apa tu, scam ke ataupun apa ke, dan saya minta maaf, anda tersilap. This is the real place. This is the real business. So kita harap lebih ramai orang di luar sana dapat kebaikan produk, dapat mendasari kebaikan produk, dapat melihat peluang perniagaan Johor ni dengan lebih serius. Sebab berapa ramai hari ni, kita baru dengar artikel 2-3 hari ni, ada 100 orang, 110 cancer case setiap hari. Setiap hari 110 cancer case. Di mana kita? Di mana kita? Jangan tunggu benda tu, ni orang lain, tiba-tiba ahli keluarga sendiri, tiba-tiba jiran, tiba-tiba saudara mara cancer. So kita tak buka mulut. Itu yang tak tahu nak kata. Takut dia kata lagi di soal kan. So buka mulut, cerita, nampakkan peluang. Walaupun benda ni nampak macam dia kena keluar duit, tak apa, nanti kita sampaikan. Dan apa yang terbaru keluar itu, umur 14 dah ada type 2 diabetes. Type 2 ni acquired kan, bukan yang dapat daripada kecil. Type 1 tu yang dapat daripada kecil. Type 2 ni biasanya yang dapat kemudian. Jadi ramai. Hari ni kita tengok budak-budak kat sekolah dah minum extra jos kan. Benda-benda tak perlu pun. Budak-budak ni kalau tak bagi pun minuman macam tu, dia memang tenaga ada je. Buat apa nak minum minuman tenaga macam tu? So ilmu hari ni kita ada sangat mahal. Gunakan sebaik-baiknya. Kalau kita simpan sendiri, ambil lah. Bagi penerangan jiran-jiran, anak jiran-jiran, anak saudara mara, anak adik, anak sepupu ke sepupu, semua. Kita lah cahaya. Kita lah bukan kita cahaya lah. Kita ni bawa cahaya, bawa ilmu. So ada tanggungjawab setiap orang untuk bagi tahu benda tu. Kalau tidak, kita rasa macam ni orang lainnya hal, tiba-tiba
Makin lama, mana orang lain semua? Semua dah tak ada. Jangan tanya sampai macam tu. Kita dah tak buat kerja kita. So now we are fighters of Shongho. Kita adalah pahlawan-pahlawan Shongho. Stay in the business, do the business seriously. Cerita tanggungjawab dengan anak-anak buah kita. Cerita pada mereka pentingan menjaga kesihatan. Sangat scary sebenarnya. Kita alhamdulillah dalam Shongho ni kita faham dah ahli keluarga kita boleh jaga. Tapi kalau dapat kita boleh jaga. Tapi di luar kat sana siapa yang boleh memantau mereka, anak-anak kita. Di satu poin yang baik yang Senior Aisyah beritahu, inilah satu-satu bisnes yang saya pun rasa sama, ialah saya yakin anak saya rasa selamat bila anak saya akan buat nanti. Bisnes lain saya tak yakin. Saya tak tahulah bisnes ke, kerja makan gaji ke kat luar sana. Kalau saya nak bagi anak saya dah umur 18-19, kalau saya nak bagi dia kerja, saya pun tak tahu apa kerja yang sesuai dengan dia, yang saya rasa macam selamat. Inilah satu-satunya peluang yang sangat baik, yang sangat mulia, yang kita boleh sampaikan, kita boleh turunkan kepada generasi yang akan datang. Saya generasi kedua. Saya mungkin akan generasi ketiga. Anak saya dah umur 19 dah masuk ahli dah pun kan. Jadi bayangkan. So now kita harap generasi yang akan datang lagi ramai yang faham tentang Lindsay, faham tentang kesihatan. So kalau hari ini anda sudah ada ilmu tentang Lindsay, capitalize, leverage, gunakan ilmu tentang Lindsay itu sebaiknya. Kalau orang baru dia nak cerita pasal Lindsay susah. Lindsay ni something yang kena bagi penerangan yang banyak, tapi berbaloi. So yang sudah lama dalam bisnes Shongho, yang sudah faham Lindsay punya kebaikan, kehebatan, gunakan ilmu itu untuk sampaikan. Kalau orang tu tak mampu, baru kita cerita pasal kopi. Tapi kalau orang baru dia nak cerita pasal Lindsay terlalu berat, then you go that route, you ikut jalan 111 plan, kopi. Tapi kita yang sudah faham tentang Lindsay, jangan pergi kopi terus. Cerita Lindsay dulu. Tak nak, dia tak mampu, baru cerita kopi. Dia pun akan cakap, okey lah, aku dah beli kopi Lindsay 300, kopi RM45, okey lah. Tak kisah. Now, dia sudah dapat dalam tangan dia, sudah ada kopi yang ada di dunia. Dia akan minum, dia akan rasa. So, betul-betul, gunakan ilmu yang anda ada tentang Lindsay. Percayalah, kita takkan salah. Sebab kita ilmu tentang Lindsay ni ialah something yang sangat-sangat unik dan tak ada orang, ramai orang tak tahu kat luar sana. Gunakan betul-betul. Fahamkan tentang Lindsay, mahirkan diri anda tentang Lindsay, gunakan buku apa tu yang baru ni, repository tu kan. Kalau tak ada, cuba dapatkan daripada online anda ataupun guideline anda, baca, fahamkan, mahirkan. Memang anda jadi expert, jadi expert, anda boleh berikan penyelesaian pada orang di sekeliling anda, orang yang perlukan. Jadi itu tugas kita. Keluar daripada kita berjam bilik meeting ni, mesti dalam hati tu ada perasaan, aku ada sesuatu yang orang lain tak ada. Aku ada something, aku ada ilmu, aku ada produk yang ni, dan ramai orang kat luar sana perlukan. So kenapa aku tak suka orang? So itu persoalan yang anda kena fikirkan sebelum anda tidur. Fikirkan. So insyaAllah saya ingat itu sahaja perkongsian saya pada petang ini. Saya minta maaf sekiranya terlalu berat cara saya. Saya harap anda inspirasi untuk betul-betul fikir tentang Shongho, betul-betul jadi orang yang somebody yang kita boleh jadi mulia. This is kita punya kenderaan. Kita berada dalam satu kenderaan yang sangat solid. So kita boleh lalu semua tempat. We are on the right path. We are on the truth. So kita dalam keadaan yang benar. Kita takkan salah insya-Allah. So as long as you ikut the system, ikut upline punya guidance, bimbingan, insya-Allah. Dan kita akan harap ramai lagi kawan-kawan kita dapat datang ke bilik meeting ni dan kita punya coffee lunch, mula minum kopi, rasakan kebaikan kopi Lindsay kita, insya-Allah. Okey, dengan itu saya minta maaf kerana ada perkataan yang tidak baik. Dan kita hari ini kita berjaya untuk dulu di puncak kejayaan, insya-Allah. Semalam kawan satu sekolah, dia telefon, dia cakap suami saya kena kanser. Disahkan kanser tahap 4, terus-terus lah. Tahap 4. So, mana? Lindsay yang mana? Yang YKC ke atau YQ tu? Kalau memang dah level stage 4, kita kalau dia ada kemampuan, memang kita tak boleh nak elak YKC. Kalau dia kata, berapa tak kena ambil supaya betul-betul suami dia sembuh?
Itu subjektif. Kita tak boleh kata macam mana. Kalau kita umur dia berapa, apa dia punya rawatan sebelum ni, sebab kita buat probing. Bukan semua orang sama kan. Ada yang umur muda, bila umur muda, mungkin kalau dia kena cancer stage 4, badan dia masih mungkin boleh recover dengan lebih cepat. Betul tak? Berbanding dengan orang yang umur dah 60-an, 70-an, 40 umur kan. Jadi kalau kita dah tahu keadaan dia, kalau umur dia dah macam tu, kita kena kita punya suggestion tu kena berbeza. Tapi kalau nak kata ada kemampuan YKC, kalau tak ada kemampuan baru kita pergi YKB lah. YKB ni ada kemampuan untuk trigger kita punya immune cell kita untuk serang sel kanser. Kalau yang YKC boleh directly deal dengan sel kanser tu. Tapi kalau tak mampu nak pergi yang tu, second best thing is YKB. YKB boleh trigger kita punya immune system untuk kenal sel kanser. Jadi harga pun daripada RM5,000 lebih kepada RM400 kan? RM400 kan? Jadi itu lah jadi itu yang kita kena raihkan. Kalau dia tak nak macam tu, then kita bagi pilihan kepada dia. Kalau dia tak nak rawatan yang biasa ataupun arus perdana ni, then you have to bawa keluar duit sikit lah untuk beli produk. Kita kena faham yang kita tak suka habis bateri. Okay, balik ini tahu kalau dia kalau dia dah dalam keadaan tu dia tak nak rawatan ni, dia tak ada pilihan. Kalau dia nak macam ni, dan dia gunakan dengan secara disiplin, dos yang betul dan juga masa yang betul. Masa yang betul lah. Jangan expect bila makan ni tak boleh lah. So kita kena faham bahawa setiap orang punya keadaan badan dia berbeza-beza. Kalau orang muda kena cancer, walaupun stage 4, tapi kalau dia punya cukup, dia punya badan dia masih lagi badan dia masih lagi boleh cepat recover berbanding dengan orang yang umur dah meningkat. Betul tak? Okay. 62 ialah badan dah macam kita sedang menurun dari segi kesihatan. Jadi kita kena bagi dia banyak faktor. Kita kena bukan setakat produk sahaja, makanan dia, harian dia, lepas tu dia punya cahaya matahari yang dia perlu dapatkan, tidur yang cukup, pembuangan, make sure oksigen dia dapat cukup. Jadi banyak faktor kita kena tahu. That's why kita dalam Syongho ni kita kena faham, bukan tengok daripada segi produk semata-mata, tapi dalam kehidupan dia macam professional punya health consultant lah. Sebab kalau produk kurang kan, kita jual produk yang mahal, orang pun tak keluar duit buat penilaian dan keluar duit pun bukan senang. Jadi kita kena nampakkan value dia tu. Bila nampak value dia tu, baru dia akan boleh keluar duit. Bukan kita nak paksa, bukan kita nak jual, tapi kita nak faham dia dalam keadaan dia perlukan solusi pada masalah dia. Kita berikan solusi. So itu dia punya cara, insyaAllah. Saya ingat itu saja kesian saya pada petang ini. Saya minta maaf sekali lagi, dan insyaAllah kita bertemu di puncak kejayaan, insyaAllah. Alhamdulillah selesai sudah. Ke yang terakhir, banyak kan dia punya nota-nota dia. So, nampak dia flow, siapa yang belum faham nak buat, dia tengok flow ni, digest, buat, fikir, kat dalam dah fikir, keluar ni nak jumpa siapa. Okay. So, dah ada ke apa yang nak jumpa siapa? Jiran ke, adik-beradik ke, nak call ke, nak WhatsApp. Kalau tak tahu, ikut ni. Kalau tak tahu juga, call apply. Macam nak buat apply, saya nak jumpa ni, saya ada prospek. Okay? So, Alhamdulillah, terima kasih kepada Diamond Nazri atas segala ilmu yang dicurahkan pada petang ini. Berikan tepukan kepada Diamond Nazri. Alhamdulillah, selesai sudah majlis pada petang ini. Banyak tips yang kita dapat, banyak ilmu yang kita dapat. Kita tahu sebelum ni, wang masa kesihatan serentak. Hari ini kita tahu ketenangan buat Syongho ni. So siapa yang masih bekerja, buatlah sambil-sambil Syongho ni. Nanti masa pencin, tenang-tenang buat Syongho seterusnya, kan? Okey, Alhamdulillah. Sebagai MC pada petang ini, saya doakan ya, semoga semua kita ni berjaya, dan saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Saya akhiri majlis ini dengan Assalamualaikum.